Jalan. Saya berhenti ya, Cik. Tak payah, jalan. Tak. Saya berhenti. Kenapa? Jalan. Alhamdulillah, lepas minggu cari Roblox ada pun. Cik, kenapa Cik tahan saya? Kenapa berhenti ni? Tadi saya tanya Cik, saya berhenti ya? Saya kata jalan. Cik tahan lah macam biasa. Macam dulu kalau saya lesen mati ke rotek mati kan. Aha. Cik kata berhenti. Tak. Kali ni kita nak bagi jalan. Kenapa? Sekurang-kurangnya Cik tanyalah apa saya punya lesen ke IC lesen ke. Kenapa nak tanya? Saya dah renew dah. Baru renew. Okey, jalan. Tak ada apa. Tapi Cik tanya je lah. Saya minta IC lesen. Awak dah ada rotek lesen semua kan? Semua hidup semua. Kita tak tanya. Minta maaf, Cik. Cik, daripada semalam lagi saya cari Roblox Cik, tak jumpa. Alhamdulillah, hari ni saya lalu sini, rezeki saya dapat jumpa Roblox. Okey, lepas tu Saya tunggu Cik tanya saya IC lesen. Saya nak keluarkan. Cepat Cik. tak payah. Ya, masa saya lesen mati, Cik kat mana-mana tempat tak buat Roblox. Lepas tu mesti saman saya. Sekarang ni, masa saya dah ada lesen ni, sekurang-kurangnya Cik tanya je lah, bagi appreciate saya Cik. Kalau saya check, saya dapat apa? Kalau Cik dah lengkap semua. Saya dapat lah macam puas hati Cik tak boleh kenakan saya. Cik macam aduh, lesen dia hidup pula. Penat buat kerja macam ni, tak dapat saman. Dah lah, Cik, jangan ganggu kita. Penat. Saya nak bertugas ni. Penat Cik. Cik tolong Cik. Cik tolong lah. Minta IC lesen Cik. Saya dah usaha Cik renew. Cik nak kena saman ke? Minta IC lesen dulu Cik. Tak, Cik. Saya boleh saman atas akta lain. Atas apa pula? Mengganggu pegawai menjalankan tugas ya. Cik, jangan. Mengganggu pegawai menjalankan tugas. Apa ni? Tak minta IC lesen, lepas tu keluar saman. Cantik.